Hari ni kita nak try chicken tenders daripada Break Laju. Padu ke tak? Panjang guys untuk nak beli chicken tenders. Tengok tu sampai belakang tu. So yang signature sini ialah apa? Habanero. Tapi habanero kita bukan yang kepedas tu tak, bukan. Kita rasa manis-manis pedas. Ni habanero sauce dia, signature dia orang. Yang ni dia punya chicken tenders flavor habanero. Chicken tenders habanero ni tak payah sos pun, dia dah rasa manis, pedas, tapi tak manis sangat. Crunchy di luar, lembut di dalam. Payah sos pun dah sedap dah. Sedap daripada chicken tenders saya makan sebelum ni dengan garlic sauce. Dia pekat, ada flavor. Sekarang kita try dengan tartar sauce pula. Tartar sauce dia pun rasa bro, tapi garlic better sikit lah, lagi kena dengan ni. Cheese sauce pula. Cheese sauce okey lah, biasa. Aku lagi suka makan kosong daripada dengan cheese sauce. Sauce tu nombor 2. Yang sedap tu tenders dia. Kalau beli 5 chicken tenders yang datang sekali dengan fry sekali, paling best still ialah dia punya garlic sauce. Dapat tenders, dapat fries. Guys, tempat ni memang aku akan repeat.